Jangan terbangun pada usia 50 dengan penyesalan. Ramai orang menyangka bahawa kemiskinan itu adalah takdir. Namun, setelah bertahun-tahun memerhati kitaran hidup masyarakat kita, saya menemui satu kebenaran yang pahit. Kemiskinan hari tua seringkali bermula daripada kealpaan di hari muda. Kita hidup dalam sistem yang mengajar kita cara mencari kerja, tetapi tidak pernah mengajar kita bagaimana menghadapi ribut dalam setiap fasa umur. Di usia 20-an, kita terlalu rakus mengejar impian kanak-kanak sehingga sanggup menggadaikan masa depan kepada bank. Di usia 30-an, kita mula terperangkap dalam perlumbaan status yang tidak pernah ada garisan penamat. Di usia 40-an, kita mula panik melihat baki simpanan yang tidak seberapa. Dan akhirnya, di usia 50-an, kebanyakan daripada kita hanya mampu berserah kepada takdir, bukan kerana kita reda, tetapi kerana kita sudah letih untuk berjuang. E-book ini bukan sekadar tentang wang. Ia adalah tentang kesedaran masa. Saya menulis naskah ini untuk menjadi suara masa depan bagi mereka yang masih muda dan menjadi talian hayat bagi mereka yang sudah terlewat. Saya akan bongkarkan bagaimana kesilapan kecil di awal kerja boleh menghancurkan aliran tunai anda selama 30 tahun. Jika anda membaca buku ini di usia 20-an, anda sangat beruntung. Anda sedang memegang peta harta karun. Jika anda membacanya di usia 50-an, jangan tutup halaman ini. Selagi anda masih bernafas, takdir anda belum noktah. Kita akan mulakan larian terakhir ini bersama-sama. Selamat datang ke perjalanan membina kebebasan. Masa terbaik untuk menanam pokok adalah 20 tahun yang lalu. Masa kedua terbaik adalah hari ini.